Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas, hari Khamis, tak silap Ustaz, kita belajar tentang Al-Af'al. Al-Af'al adalah kata kerja, perbuatan, kata kerja, orang tengah buat kerja. Jadi orang tengah buat kerja tu, kalau dalam bahasa Arab, dia ada lambang dia. Dia melambangkan seorang tengah buat kerja ke, dua orang tengah buat kerja ke, orang yang pertama ke, orang yang kedua ke, orang yang ketiga ke. Okay, clear tak macam tu? Orang yang pertama siapa? Apa dia orang yang pertama? Ingat lagi tak? Kata Tu ganti diri siapa? yang pertama. Ana nahnu. Yang pertama, saya. Saya ataupun kita ataupun kami. Kata ganti diri yang kedua. Apa dia? Kata ganti diri yang kedua. Huwa mahum. Kedua, awak lah. Saya dengan awak lah. Itu kata ganti diri kedua. Awak maksud dia anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Anta masuk apa anta? Awak seorang lelaki. Awak tapi untuk seorang. Seorang apa? Lelaki. Lelaki. Kalau anti, maksud dia untuk siapa? Anti. Seorang perempuan. Seorang perempuan. Awak seorang perempuan. Kalau antuma. Antuma, Ramai. dia boleh jadi dua orang untuk lelaki atau dua orang untuk perempuan. Kalau Perempuan. antum. Kalau antum. Apa maksud antum? Antum maksud dia apa? Kamu semualah. Awak semua. Kamu semua lelaki. Kalau kamu semua perempuan, Antuna. Macam mana ni? Okey, faham tak? Dia ada tiga je. Kata ganti diri pertama, saya. Kata ganti kedua, awak. Saya, awak. Kata ganti diri ketiga, mereka. Mereka. Kata ganti diri keempat, mereka jugalah. Mereka dan keluarga mereka. Okey, clear? Clear tak? Kata ganti diri pertama, kedua, ketiga. Clear tak yang macam tu? Hmm. Ustaz nak respon. Ustaz nak respon. Sila jawab clear. Clear, clear, clear. Okey, good. Kalau saya dalam bahasa Arab apa? Anak. Hello. Ana. Ana means saya. Kalau kami dalam bahasa Arab apa? Nahnu. No. Okey, itu kata ganti diri yang pertama. Kalau kata ganti diri yang kedua apa dia? Nahnu. Kata ganti diri Awak. kedua. Kalau dalam bahasa Awak. Melayu, Anta. awak, kamu. Kita berdua, saya dengan awak, saya awak. Saya yang pertama, awak yang kedua. Tetapi bila tukar orang, yang tu pula jadi awak. Saya lah, orang tu pula jadi saya, kita pula jadi awak. Faham? Kata ganti diri pertama, kedua. Kita lah orang pertama. Pertama saya. Ni. Okey, clear? Cuma tengok pukul 9 baru kita start. Clear, clear. Clear, clear, Kalau clear. kata ganti diri ketiga, dalam bahasa Melayu dia apa? Mereka. Mereka, dia, depa, mereka. Lagi apa? Diorang. Diorang. Sorry. Diorang. Lagi apa lagi dalam bahasa Melayu? Diorang. Okey. Tapi kalau dalam bahasa Arab, apa dia? Kalau untuk Antum. lelaki dia apa? Huwa. Antum. Huwa. Huwa dia. Lelaki. Kalau dua orang dia, huma. Kalau Wow. tiga orang dah lebih, kalau ramai, Tom. hum. Wow. Wah, huma, hum. Kalau perempuan, apa dia? Iya. Ya. Hia untuk dia seorang perempuan. Kalau dua orang perempuan, Iya. huma. Kalau mereka ramai-ramai, Huna. Huna. hunna. Tapi dalam bahasa Melayu, mereka tu boleh jadi seorang. Maksudnya mereka tu ramailah. Kalau seorang kita panggil apa dalam bahasa Melayu? Orang. Kalau seorang kita panggil apa dalam bahasa Melayu? Mereka, dia. Saya. Dia. Weh, dia skor lah tadi. Dia tu seorang lah. Weh, dia tanduk dan skor lah. Tu dia lah. Dia tu orang yang ketiga lah. Weh tu maksudnya saya. Weh, kita cakap kat kawan kita.
Kita orang yang pertama, kawan kita yang kedua, dia tu orang yang ketiga yang tengah score gol tu. Faham? Faham. Okey, ustaz cakap bahasa Melayu ni bahasa Melayu. Bahasa apa? Melayu. Bahasa Melayu. Katakan diri yang pertama apa dia? Saya. Saya. Lagi? Awak. Saya yang pertama apa saya? Ada lagi tak perkataan lain? Diri sendiri. Aku. Aku. Lagi apa? Hamba, Better. patih, Better. better. Itu kata ganti diri yang Sama. Okey, kalau dalam bahasa Arab, apa dia? Ana. Nah. Ana. Ana tu saya lah. Ana tu better lah. Ana tu patik. Kalau dalam bahasa Arab, Ana. Okey, clear. Kalau Dia. kata ganti diri yang kedua, dalam bahasa Melayu dia apa? Awak. Awak lagi. Eh, Engkau. Kau. kau. Kamu. Anda. Awak. Okay, dalam bahasa Arab, okay. Awak. Awak tu dia boleh Melayu, dia boleh perempuan ke lelaki? Awak tu. Lelaki. Dua-dua. Kedua boleh. Lelaki boleh. Kita sembang dengan perempuan, kita cakap, hai awak. Kita sembang dengan lelaki. Cakap awak juga kan? Hai awak. Betul? Jadi, dalam bahasa Melayu tak ada isu laki ke perempuan. Awak lah juga perkataannya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, apa perkataannya untuk lelaki? Huma. Anta. Kalau untuk perempuan, Guna. Anti. anti. Seorang laki perempuan, anti lah. Anang anti lah. Anang anta. Hai anta. Hai awak. Hai anta. Kalau perempuan, hai anti. Bukanlah anti makcik. Anti tu awak perempuan lah. Hai awak. Boleh? Boleh. Kalau dia. Kalau kata ganti diri yang ketiga, dia. Huwa. Hua. Lelaki huwa. Kalau perempuan, Tia. iya. Okey. Jadi setiap perkataan dia ada tanda-tanda dia. Contoh macam akala. Kalau saya makan, akal tu. Kalau dia makan, akala. Kalau dia perempuan makan jadi akalat. Kalau awak yang makan, akal ta. Kalau awak perempuan yang makan jadi akal ti. Dia ada 14 tau. Ada berapa? 11. 14. Yang pertama, sorry. 14 ke apa? Ana, nahnu. 2. Okey? Okey. Anta, antuma, antum. Dah 5 dah. 5. Anti, antuma, antunna. Dah 8 dah. Hiya, huma, hum. Dah 11. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. So, 14. Itu nama dia apa? Tasrif 14. So, satu perkataan, contoh kita ambil akala. Al-af'al dia adalah akala. Perkataan dia kata kerja adalah makan. Kalau dalam bahasa Melayu, saya makan. Awak makan. Dia makan. Mereka makan. Makan je kan? Betul? Berubah tak perkataan makan tu? Tak. Tak berubah kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab, dia berubah. Kan? Saya makan dia jadi akal tu. Kalau awak makan jadi akal ta. Kalau awak perempuan makan jadi akal ti. Kalau dia makan jadi akala. Kalau dia perempuan makan jadi akalat. Kalau mereka makan jadi akalu. Kalau mereka perempuan yang makan akalna. Kalau dia dua orang lelaki yang makan jadi akal tuma akala. Kalau mereka kalau mereka dua perempuan jadi akalata. Kalau beliau katakan yang ketiga. Ketiga tu huwa, huma, hum. Kalau dia perempuan, hiya, huma, hunna. Sorry lah, benda ni memang senang. Tapi Ustaz pun makan masa jugalah nak faham. Okay?
Jadi maksud dia apa? Ada 14 tasrif. Kemudian satu perkataan kata kerja tu dia pecah kepada 14. Tu nantilah. Yang penting Yes. hafal aja dah dulu. Okey, akala maksud dia apa? Makan. Syariba maksud dia apa? Minum. Qoma maksud dia apa? Berdiri. Berdiri. Jalasa maksud dia? Duduk. Masya, Jalan. zahaba, Pergi. qara'a, Membaca. kataba, Menulis. sami'a, Mendengar. nazara. Melihat. Okey. So, kena ingat ajalah perkataan-perkataan tu. Dia macam kita belajar bahasa Inggeris lah. Drink the water. Macam mana kita boleh hafal drink the water? Sebab kita dah selalu baca tentang drink the water. Okey? Alright. Siapa yang bercakap tu? Okey, terus. Al-Dhamair. Al-alfazul uqud. Nombor kiraan 10. 10 apa dia 10? 10. Asyarah. 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 Kalau 20? Syuna. Ishrun. Kalau 30? Salasuna. Kalau 40? Arbauna. 50? Khamsuna. 60? Situna. Kalau 70? Sabuna. Kalau 80? Samanuna. Kalau 90? Tisuna. Kalau 100? Mi'atun. 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 Apa dia? Mi'atun. Kalau 21? Ishrun. Wahid wa ishrun. Kalau 31? Wahid Wahid wa thalathun. Dia punya puluh tu dekat belakang. Dia terbalik kan? Dia terbalik. Kan? Kalau 27? Sab'ah wa ishrun. 27. Faham tak? Dia terbalik kan? Kita tak kata ishruna sab'ah. Kalau ishruna sab'ah dia jadi 27. Jadi 207. Macam tu. Okey, kalau kalau 110? Mi'ah wa asyara. 100 dan 10. Mi'ah wa asyara. Pandailah semua-semua ni. Indi mi'atu kitaban. Saya mempunyai 100 buku. Najaha arba'una taliban fil imtihan. 40 orang telah berjaya dalam peperiksaan. Sakantu fi hadzal bait. Khamsuna sanah takriban. Saya tinggal di rumah ni hampir 50 tahun. Umur dia lamanya. Hal hadzal hidha si'ruhu 90 ringgita. Adakah kasut ini berharga 90 ringgit? Fil qasri 30 ghurfatan. Dalam bilik tu, dalam istana tu ada 30 bilik. Umri 10 sanah. 10 sanah. Umur saya 10 tahun. Susah ke tak susah nombor ni? Tengok Okey. Ada lagu Ustaz nyanyi. Wahdi sinin thalathah arba'ah khamsah sittah sab'ah thamaniyah tis'ah asyrah. Best tak lagu tu? Wahdi sinin thalathah arba'ah khamsah sittah sab'ah thamaniyah tis'ah asyrah. Best. Tak best. Okay. Tak best. Okey, tu 1 sampai 10 lah. Okey.
Kita masuk, dah habis dah bahasa Arab tahun 3. Kita masuk bahasa Arab tahun 4 boleh Boleh. Bahasa Arab tahun 4 yang pertama tentang waktu, al-awqat, kemudian al-ayyam, hari-hari, kemudian asyhur al-miladiyah, bulan-bulan Masihi, kemudian asyhur al-hijriyah, bulan-bulan di bulan hijrah, kemudian fil bait, nombor 5 di rumah, kemudian nombor 6 haulal madrasah, di sekeliling sekolah. And then nombor 7 dia sambung lagi. Nombor 7. Al-af'al, kata-kata kerja. Kemudian nombor 8 al-arqam wal a'dad, nombor dan bilangan. Wow, ada 8 pelajaran dalam tahun 4, bahasa Arab tahun 4. Okey, Banyaknya banyaknya. makanya. Tak apa, kita mula satu-satu. Senang sangat. Kalau tak tenang, Senang sangat. Okey, al-awqat. Al-awqat maksud dia apa? waktu. Al-awqat adalah Waktu. plural bagi perkataan waqtun. Waqtun maksud dia apa? Waktu. Waktu. Kalau al-awqat dia jadi waktu-waktu. Maksudnya kita sembang tentang waktu lah ni. Okey, so dekat tengah tu dia tunjuk jam. Tunjuk jam. Okey. Pukul 1 dia jadi apa? As-sa'ah al-wahidah. Pukul 1. Kenapa as-sa'ah? Apa maksud as-sa'ah? Jam. Jam ataupun pukul. Al-wahidah. Yang pertama. As-sa'ah al-wahidah. Pukul yang pertama. Apa maksud wahid dengan wahid? Wahidah. Apa maksud wahid? Satu. Wahid satulah. Kalau wahidah, Satu. satu juga. Sebab as-sa'ah. Sa'ah tu mu'annas ke muzakkar? Mu'anas. Mu'annas. Jadi al-wahid tu dia kena follow lah. As-sa'ah tu dia kena mu'annas juga. Jadi wahid tu muzakkar. Kalau wahidah jadi mu'annas. Jadi as-sa'ah al-wahidah. Pukul 1. Kalau pukul 2, as hmm? Pukul 2 apa? Asaniyah. As-sa'ah tsaniyah. Pukul 2. Pukul 3 apa dia? Asalisa. As-sa'ah as-salisah. Dia macam ni tau. Dia macam one apa one? Satu. One satu. Kalau first Satu. pertama. Kalau two apa dia? Nombor dua. Dua. Tapi kalau second, kedua. Kalau three, Tiga. tiga. Tapi kalau third, kalau ketiga jadi apa? Third. Third. Samalah juga. Kalau as-sa'ah al-wahidah maksudnya jam yang pertama atau pukul 1 lah. Kalau as-sa'ah as-tsaniyah, sebab dua dalam bahasa Arab apa? Salasa. Saniyatun. Nine. Ithnain. Dua dalam bahasa Arab ialah ithnain. Cuba dengar Ustaz nyanyi lagu. Wahdi sinin talasah arba'ah khamsah sittah sab'ah thamaniyah tis'ah asyarah. Okey. Wahid, ithnain, thalasah, arba'ah, khamsah, sittah. Apa sittah apa? Sab'ah. Sab'ah lagi. Samaniyah. Tamaniyah lagi. Tis'ah. Tis'ah lagi. Asyarah. Asyarah. Itu jawapan. Itu terjemahan dia ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tapi kalau pertama apa dia? Wahid. Al-wahidah, al-thaniyah, al-thalithah, ar-rabi'ah. Rabi'ah tu Al-Khom. yang keempat. Yang keempat. Tapi kalau empat apa dia dalam bahasa Arab? Empat. Arba'ah. 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 Tapi kalau jadi keempat, dia jadi fourth, dia jadi ar-rabi'ah. Okey. Contoh contoh Macam mana nak cakap? Macam mana nak cakap? Oh, indi uh, khamsah apa adik-beradik dalam bahasa Arab? Khamsah al al-ikhwah wal akhwat. Saya ada 5 orang adik-beradik. Ana ar-rabi'. Apa maksud dia? Ar-rabi' tu maksud dia apa? Saya adik kelima. Saya Saya ada anak 5 kelima. adik-beradik. Al-ikhwah wal akhwat. Okey, ana ar-rabi'. Saya ar-rabi' yang ke empat. Kenapa ar-rabi'? Kenapa ar-rabi'? Sebab muzakkar. Muzakkar lelaki jadi ar-rabi'. Tapi kalau anak perempuan dia jadi ar-rabi'ah. Sebab ada ta marbutah dekat belakang tu. Sama juga. Anak yang keempat, I have 5 siblings. Saya ada 5 orang adik-beradik. And I am the fourth one in the family. I am the fourth in the family. Saya anak yang Empat. Ana ar-rabi' di usrati. Saya anak yang keempat dalam keluarga saya. Jadi as-sa'ah al-wahidah, as-sa'ah al-thaniyah, lepas tu as-sa'ah al-thalithah. Kemudian yang kalau pukul 4, as-sa'ah ar-rabi'ah. Ar-Rabi'ah. Kalau pukul 5, As-Sa'ah al-Khamsah. al-khamisah. Al-Khamisah. Kalau 6, As-Sadisah. as-sadisah. As-sadisah tu maksud dia dalam bahasa Inggeris apa? Six. Six, Yang kan? Tapi ada TH kat belakang kan? Kalau ada okey. Kalau enam dalam bahasa Arab apa dia? Sitah. Sitah. Okey? Sitah. Tapi kalau keenam jadi as-sadisah. Okey, kalau 7 pukul 7 As-Sabah. kalau pukul 8 As-Samaniyah. as-saminah. Kalau 8 dalam bahasa Arab samaniyah. Tapi kalau jam jadi as-saminah. Sama juga kalau 9 dalam bahasa Arab tis'ah. 9 dalam bahasa Arab apa? Tis'ah. Tapi kalau pukul 9 jadi as-sa'ah at-tasi'ah. Okey, kalau 10 dalam bahasa Arab apa dia? Asyarah. Kalau pukul 10 jadi as-sa'ah al-ashirah. Kalau 11 sa'ah al-hadiyata asyarah. Kemudian kalau pukul 12 as-thaniyata asyarah. Okey. Ingat lagi tak qabla dengan ba'da? Ingat. Qabla maksud dia apa? Sebelum. Ba'da maksud dia apa? Selepas. Good. Apa maksud jam? Apa dalam jam dalam bahasa Arab apa dia? As-sa'ah. Okay. Kalau minit apa dia? Daqiqah. Kalau saat jadi as-thaniyah. Kalau jarum panjang dia panggil al-aqrab at-tawil. Al-aqrab at-tawil. Tawil tu panjang. Aqrab tu jarum. Kalau ad-daqa'iq maksudnya minit. Daqiqah ataupun daqa'iq adalah minit. Daqiqah. Okey. Kalau aqrab as-sawani, jarum saat, maksudnya as-sawani, itulah saat. Kalau aqrab al-qasir as-sa'at, maksudnya jarum pendek, maksudnya adalah menunjuk kepada jam. Ada berapa jarum kat dalam jam ni?
Tiga. Tiga. Satu yang pendek, satu yang panjang, satu lagi yang panjang tapi bergerak laju. Memusing-musing dalam jam. Hmm. Okey. Hmm. Boleh hafal tak tu nombor-nombor tu? Boleh. Boleh InsyaAllah. Cuma kena ingatlah InsyaAllah. yang Ustaz cakap tadi. Wahid, isnain, salasah. Tapi kalau jadi jam dia jadi as-sa'ah al-wahidah, as-saniyah, as-salisah. Kan? Dia beza Ya. sikit lah maksudnya. One, two, three. Tapi first, second, third. Dia beza dekat situ. Okey? Itu maksud. Okey. Kemudian Okey. seterusnya. Kalau dalam minit. Pukul satu suku. Nak cakap macam mana pukul satu suku? Waham sudah koin. No. Khamsu daqa'iq itu 5 minit. Kalau suku, satu suku. Kalau suku, Um, suku tu ar-rubu'. Rubu' tu suku. Okey, maksudnya 1/4 daripada 1 jam lah ar-rubu'. Kalau satu per Arrobo. tiga, kalau 1/3 daripada jam maksudnya 20 minit, dia jadi as-sulus. Kalau separuh dalam bahasa Arab dipanggil an-nisfu. Nisfaruh. An-nisf. Ahmad nisfu. Maksudnya Ahmad separuh. Hmm. Okey, clear tak ni Ustaz cakap ni? Separuh dalam bahasa Arab boleh? Nis, Uh, nisfun. Separ nisfu. Nisfun. Jadi kalau pukul 1:30, maka dia menjadi as-sa'ah al-wahidah wan nisfu. Nisfu. Pukul 1:30. Kalau pukul 1 suku, dia jadi as-sa'ah al-wahidah Al-Walidah. warubu' Warobi. warubu' warubu'u. Tapi Ustaz biasa sebut warubu'. Kalau pukul 1:20 kan. 20 ni adalah 1/3 daripada 1 jam. Betul? So Betul. 1/3 dalam bahasa Arab as-sulus. Jadi kalau pukul 1:20 minit kita panggil apa? As-sa'ah al-wahidah was-sulus. As-sa'ab. Satu pukul 1:20 minit. Kemudian ada perkataan illa sulus ataupun illa rubu'. Contoh nak cakap pukul 1:45. Kita cakap macam mana? Kita boleh sebut nombor dia. As-sa'ah al-wahidah wal khamsah wa arba'un. Khamsah wa arba'una daqa'iq. 1:45 kan? Tetapi sebab Betul. kita belajar tentang rubu', suku, maksud dia kita sebut pukul 2 je. As-sa'ah thaniyah illa rubu'. Maksudnya tolak dengan suku. Maksudnya 1:45 lah. Betul? Pukul 2 kita tolak 15 minit jadi apa? 1:45. As-sa'ah al-wahidah ataupun kita kata as-sa'ah thaniyah pukul 2 illa rubu'. Pukul 2 tapi tak cukup 15 minit. Maksud dia 1:45 lah. Clear? Ustaz, ilah tu apa? Illa tu melainkan ataupun kita tolak. Contoh perkataan la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya dia tolak semua Tuhan, hanya Allah sahaja. Jadi kalau kita kata as-sa'ah ats-tsaniyah pukul 2 tolak ar-rubu'. Tolak Ilah suku. tu. Tolak suku. Maksudnya jadi berapa? 1:45. 45. Faham tak ni Ustaz cakap ni? Faham. Okey, kalau pukul 1:40 kita boleh sebut je nombor dia. As-sa'ah al-wahidah wa arba'una daqa'iq. Okey? Wa arbu. Pukul 1:40. Clear? Tapi kita As-sa'ah. belajar juga tadi kita cakap apa? Kita cakap as-sulus. Sulus ni 20 minit kan? Jadi kita sebut as-sa'ah as-saniyah pukul 2 illa sulus. Ilah sulus. Tak cukup 20 minit. Maksudnya apa?
Satu empat 1.40 puluh. lah. Tapi kalau pukul 1.30, kita tak adalah cakap pukul 2 illa nus. Kita tak sebut lah macam tu kan. Pukul 2 tapi tak cukup setengah jam. Kita tak sebut macam tu. Kita sebut as-sa'ah al-wahidah wan nisfu. Pukul 1 tambah dan juga 30 minit. Dan separuh lah. Nisfu tu separuh. Sama juga kalau kita kata pukul 1 tepat as-sa'ah al-wahidah tamaman. Tamam ni apa tamam? 12. Tepat. Tamam maksudnya tepat. Contohlah kalau ustaz tanya, Sofia dah makan ke belum? Sofia jawab, dah. Lepas tu ustaz jawab apa? Tamam. Bagus. Bagus tu maksudnya tepat. Mi'ah fil mi'ah. 100% tepat. Tamam maksud dia apa? Tepat. Tepat. Okey, tamam. Kalau Tepat. ustaz cakap pukul 1.55, kita nak jawab macam mana? Ada dua As-sa'ah. cara. Kita sebut nombor dulu. As-sa'ah al-wahidah wa khamsah wa khamsunah daqa'iq. Pukul Hah? 1, khamsah wa khamsun tu 55 lah. 5 wa khamsun. 5 dan 50. Maksudnya pukul 1.55 daqiqah ataupun daqa'iq, minit. Tapi kita boleh sebut apa tadi? Kita kata as-sa'ah al-thaniyah, pukul 2 illa Illa. khamsah daqa'iq. Illa Tolak khams. 5 minit. Kan? Tolak 5 minit. Tak cukup 5 minit. So maksud dia 1.55 lah. Tak cukup 5 minit. Ataupun tak cukup 10 minit. Kita kata illa asyara daqa'iq. Pukul 2 tak cukup 10 minit. Maksudnya pukul apa? 1, 155. 1.50. Kalau tak cukup 10 minit. Sebab 1.50 campur 10 minit jadi pukul 2 kan? Jadi kita cakaplah as-sa'ah ats-tsaniyah pukul 2 illa asyara daqa'iq. Tak cukup 10 minit. Maksudnya 1.50. Good. Semua ni hanyalah perkataan-perkataan yang kita kena hafal. Yang penting nak hafal kena faham. Macam mana nak hafal kalau tak faham? Okey. Susah ke senang bahasa Arab ni? Senang. Bukan dah belajar ke? Kan? Sekolah pagi belajar, sekolah petang belajar kan? Tak susah pun kan? Fish Haikal? Susah ke tak susah? Susah. Susah. Kalau cakap susah memanglah susah. Kena cakaplah Senang, senang. 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 Boleh buat. Tak susah Senang, senang. pun. Cakap senang. Kalau senang nanti dia jadi senang lah. Senang. Contoh kan, Ustaz pernah tau. Pernah tau cakap apa lah. Ustaz cakap kat Ustaz, Ustaz boleh. Lain kali boleh lah. Macam tu. Kalau cakap tak boleh, memanglah tak boleh. Semuanya permainan apa? Permainan mental. Permainan apa? Mental. Permainan mental. Kalau kita cakap, kita boleh. Tahu tak lagu tu? Jika kau fikirkan kau boleh, Tahu. kau pasti boleh melakukan. Jika Jika kau kau fikirkan pikirkan ragu-ragu. kekalahan, kau hampiri kegagalan. Lagu Macam PJ tu. Ustaz. Apa dia? Lagu PJ. Lagu PJ. Oh, Amy Ada ingat tu. belajar kat pendidikan kesihatan. Iya, bagus. Okey, Tiga tahun tiga. ini last untuk malam ni. Jawab tajuk yang kedua iaitu Al-Ayyam. Apa maksud Al-Ayyam? Hari. Hari, Hari bukannya dalam ayam seminggu. bukannya chicken Jawapan dia ayam. Al-Ayyam. Kalau Dalam seminggu. kalau Al-Ayyam ni maksud dia apa? Tahu tak perkataan Yaumun? Hari. Yaumun maksudnya hari, satu hari. Kalau Al-Ayyam maksud dia Hari-hari. hari-hari. Hari yang banyak. Okey. So, hari Ahad. Dia kata kat sini kan, Al-yaumul awal fil usbu' yaumul ahad. Hari pertama dalam seminggu ialah hari Ahad. Betul ke hari Ahad ke hari Isnin? Ahad. Ahad lah kan. Kalau Kalau dalam dalam Islam. kalender Islam. Okey. Kemudian dia kata wulidan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi yaumil itsnain.
Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin. Ustaz, kenapa orang panggil pukul? Entah. Sebab nak pukul ya, pukul. Kembali nak pukul 6. Okey, dalam karangan bahasa Melayu kita sebut pukul ataupun kita sebut jam. Saya Jam. bangun pagi pukul 5 pagi ataupun saya bangun pagi jam 5 pagi. Dua-dua tu boleh. Tapi kalau dalam surat khabar kalau berita harian dia akan pakai jam. Oh, kejadian itu dilaporkan berlaku tepat jam 5 petang. Tepat jam 5 petang. Tapi kalau utusan Malaysia dia guna istilah pukul. Oh, kejadian itu dilaporkan berlaku pada pukul 5 petang. Kesian jam kena pukul. Kesian kat siapa kena pukul tu. Okey. Al-yaumur riyadi fi yaumis thulatha. Hari sukan pada hari Selasa. Selasa. Tanfizul ansyitatillah alla safiyati fi yaumil arbi'a. Pelaksanaan aktiviti kurikulum pada hari Rabu. Kemudian saumu yaumil khamis masnunun. Puasa hari Khamis disunatkan. Yusallil muslimuna salatal jumu'ah fi yaumil jumu'ah. Orang Islam menunaikan solat Jumaat pada hari Jumaat. Muni'a banu Israel min saydis samak fi yaumis sabti. Bani Israel ditegah daripada menangkap ikan pada hari Sabtu. Bani Israel ni siapa? Yahudi lah Bani Israel. Okey. Sebab dia kena tegah. Sebab apa kena tegah? Sebab arahan Allah Ta'ala. Firman Allah lah. Arahan Allah. Okey. Sebab bagi Yahudi hari Sabtu adalah hari yang mulia. So dia tak boleh pergi menangkap ikan pada hari Sabtu. Okey. Al-Ahad, Al-Ithnain, Al-Thulatha, Yaumul Ahad, Yaumul Ithnain, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumul Jum'ah, Yaumul Sabti. Susah ke senang nak hafal 7 ni? Susah ke senang? Senang. Senang. Hari ni hari apa? Selasa. Hadzal yaum yaumu Selasa. as-thulatha. Hari ini hari Selasa. Yahudi Selasa apa? Tak tahulah. Apa soalan fisikal ni? Yahudi Selasa apa? Okey. Agama apa? Yahudi. Agama Yahudi lah. Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan daripada anak Nabi Ishak ke? Kan? Ustaz dah tak ingat dah. Kena buka balik kitab. Nabi Ibrahim, anak dia Nabi Ismail. Nabi Ismail ada anak lagi, Ishak dengan Yaakob. And then daripada Yaakob pecah lagi Nabi Yusuf. Adalah keturunan-keturunan dia tu. Keturunan Nabi-Nabi. Okey. Okey, habis. Apa dia? Oh. Ada soalan tak setakat ni sebelum kita habis? Enggak ada. Enggak ada. Boleh faham ke sebab tak ada lukis lah hari ni? Boleh. Okey. Sekejap Ustaz nak tulis whiteboard. New whiteboard. Hah? Macam ni lah yang hari tu. Mana? Nampak tak whiteboard? Nak nampak pun. Tak nampak. Nampak. Highlighter. Okey. Dia warna ni. Okey dah. Tak apalah. Stop. Close whiteboard. Okey dah. Kita jumpa lagi lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.